Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam rukun negara. Terima kasih Tuan Pengacara. Panel Hakim yang adil lagi berbawa, penjaga masa yang setia dengan masanya seterusnya. Sidang hadirin yang mulia. Hadirin, masih segar dalam ingatan pesanan keramat nenek saya, anak jati air keruh Melaka. Katanya, jika suatu hari nanti kaki melangkah ke Melaka, jangan segera terpukau pada megahnya gerbang menyambut tiba. Teruskan kembara, cecakilah Eva Mosa, selamilah Museum Samudra. Kerana di situ tersimpan rahasia sebuah bangsa. Kata-kata itu tidak pernah padam. Ia bukan sekadar coretan masa silam, tetapi pengajaran yang tertanam. Persoalannya, adakah kita ke Melaka sekadar untuk menjadi pelancong yang melihat tempat sejarah, atau kita sedia belajar daripadanya? Atas kesedaran itulah saya tampil dengan maudu bicara yang berbunyi bersama membina negara bangsa. Sidang hadirin yang saya hormati, bersama membina negara bangsa bermaksud usaha bersepadu seluruh rakyat untuk membina sebuah Malaysia yang bersatu hati dan beridentiti dengan berpaksikan 5 prinsip rukun negara. Ia menuntut setiap warga negara menjadikannya sebagai kompas kehidupan. Negara bangsa akan terbina melalui jiwa disatukan dan diterjemahkan melalui usaha kerajaan, institusi, masyarakat, keluarga maupun individu. 3 pesanan nenek sebagai pedoman bersama. Pesanan pertama, jangan sesekali biarkan agar sejarah tercabut daripada jiwa. Sidang hadirin, pesanan pertama ini membawa mesej jelas. Pembinaan rumah negara bangsa mesti bermula daripada pembinaan jiwa melalui prinsip kepercayaan kepada Tuhan serta prinsip kesetiaan kepada raja dan negara. Cabaran yang dihadapi hari ini apabila api dalam sekam mula membakar dalam diam. Tahun 2025 sahaja permohonan penurunan bagi kandungan yang bersifat jelek mencecah 42,027 kandungan, meningkat lebih 2 kali ganda berbanding tahun sebelumnya. Betapa kandungan kebencian ini mula menghakis rasa hormat terhadap agama, institusi negara dan sejarah yang menyatukan kita. Tindakan perlu dilaksanakan. Keluarga perlu menyemai iman. Sekolah memperkukuh keperluan masyarakat, menyuburkan kesetiaan. Apabila Tuhan bertahta di hati, amanah menjadi pribadi. Apabila raja disanjung tinggi, kesatuan menjadi tradisi. Apabila sejarah dihargai, negara bangsa terus lestari. Persoalannya, jika akar jiwa kita mulai binasa, siapakah lagi yang akan mempertahankan pohon Malaysia? Pesanan kedua, jangan biarkan keadilan hanya tinggal tulisan pada batu sejarah. Hadirin sekalian, menerusi pesanan kedua ini, nenek menekankan keadilan bukan sekadar terpahat pada batu bersurat Melaka, tetapi mesti adil dalam setiap tindakan dan keputusan. Sebab itulah keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang menjadi tiang seri yang menegakkan rumah negara bangsa. Perlembagaan bukan sekadar dokumen perundangan, tetapi janji bersama yang memelihara hak, mengimbangi tanggungjawab dan menyatukan kepelbagaian. Perlembagaan persekutuan yang mengandungi 183 perkara menjadi payung kepada lebih 34 juta rakyat Malaysia. Manakala Global Peace Index 2026 terus meletakkan Malaysia dalam kelompok negara paling aman di dunia, hasil kestabilan institusi dan keharmonian masyarakat. Kerana pelbagai pertikaian diselesaikan melalui saluran institusi dan perundangan, bukan melalui keganasan jalanan. Namun, apakah artinya sebuah negara merdeka jika ada rakyat cuba untuk meruntuhkan tiang keadilannya? Pesanan ketiga, peliharalah adab kerana itulah warisan yang tidak pernah lapuk di mamah zaman. Sidang hadirin, pesanan terakhir nenek mengingatkan kita kota boleh didirikan semula, tembok boleh dibina, tetapi jika ada pelebur,
maruah bangsa akan terkubur. Sebab itulah kesopanan dan kesusilaan menjadi mahkota yang menyempurnakan pembinaan rumah negara bangsa. Adab bukan sekadar lembut bicara, tetapi keikhlasan menghulur tangan ketika insan lain ditimpa musibah. Buktinya menerusi Operasi Ihsan ketika banjir besar 2024 hingga 2025, lebih 160,000 anggota rakyat Malaysia iaitu ATM, PDRN, APM, Badan Bukan Kerajaan serta sukarelawan pelbagai kaum berganding bahu menyelamatkan mangsa tanpa mengira agama atau bangsa. Ironinya, ketika banjir memisahkan rumah, kasih sayang pula merapatkan hati bersama. Bak kata peribahasa, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Betapa negara bangsa tidak dipertahankan oleh tembok yang tinggi, tetapi oleh hati yang berbudi dan jiwa yang saling mengasihi. Di penghujung bicara, sebelum tiba di tapak kembara, nenek sempat berbisik, "Cucuku, jangan sekadar datang melihat sejarah, tetapi pulang membawa hikmah." Hari ini, saya akhirnya mengerti 3 pesanan nenek itulah 3 tiang yang menegakkan rumah negara bangsa. Jiwa yang teguh, keadilan yang utuh, dan adab yang luhur. Jangan biarkan air keruh sekadar menjadi pintu masuk ke Melaka, tetapi pintu masuk ke dalam jiwa untuk kita menghayati sejarah ialah pengajaran, rukun negara ialah pedoman, dan perpaduan ialah warisan. Biarlah kita dikenang sebagai generasi yang membina negara bangsa dengan hati, mempertahankannya dengan budi, dan mewariskannya dengan penuh integriti. Sekian, terima kasih.